Biar betik. Jebon adalah haiwan yang betul-betul wujud. Nama jebon kebiasaannya digunakan oleh orang-orang tua zaman dulu untuk merujuk kepada orang berperangai nakal ataupun pencuri. Jebon dalam lorat utara merujuk kepada haiwan yang dikenali sebagai cepelai atau mongoose dalam bahasa orang putih. Di belah-belah Kelantan, dia orang panggil bokbong. Cepelai merupakan haiwan yang agresif dan memiliki musuh yang sangat menakutkan. Musuh dan mangsa utamanya ialah ular-ular berbisa, termasuklah ular tedung. King Cobra pun dah tak jadi king bila jumpa jebon. Rahsianya, kelajuan dan refleks serta sistem saraf tahan bisa. Walaupun dipatuk, cepelai boleh terus bertarung dan menang. Bukan setakat pemburu ular, ia juga membasmi tikus dan serangga perosak di ladang dan kampung. Kalau ternampak cepelai, jangan ganggu. Biarkan ia terus menjaga keseimbangan alam. Adakah anda dah tahu tentang asal-usul nama jebon ini? Kongsikan di ruangan komen. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe tau.